Lampu solar ni ada dua lampu yang korang boleh adjust. Boleh pusingkan ke arah tepi, boleh juga menghala ke bawah. Berdasarkan bentuk lampu ni mesti korang ingat untuk kegunaan landscape. Betul tak? Ya, memang boleh. Tapi sebenarnya boleh juga sebagai lampu spotlight yang korang sangkutkan pada dinding. Sebab lampu ni ada motion sensor PIR, Passive Infrared. Motion sensor ni hanya berfungsi bila ada sesuatu pergerakan yang ada haba, contohnya manusia ataupun haiwan. Lampu ni ada dua mod, iaitu mod pertama motion sensor ada dua pilihan cahaya, malap dan paling terang. Mod kedua sentiasa hidup. Dengan kapasiti bateri 2200 mAh, untuk bateri penuh mesti kena cahaya matahari antara 4 hingga 5 jam. Komponen lampu ni boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu bahagian lampu dan solar panel, bahagian tongkat dan bahagian spike. Kalau dah pasang semua sekali, total ketinggian lampu ni 43 cm tau. Warna lampu pula jenis warna warm white. Dan korang tak perlu nak risau, sama juga dengan lampu solar kita yang lain, lampu ni tahan cuaca dan kalis air. Untuk warranty mestilah ada, kita bagi 1 tahun. Kalau nak tengok lampu ni pula, kita jumpa pada video seterusnya.